Alhamdulillah, PAS tidak berasingan dengan kebajikan, dan inilah yang kita lakukan setiap kali Ramadan. Kita menyantuni gelanggangan dan orang yang kurang bernasib baik untuk kita kongsikan makanan untuk jamuan pada makan malam. Jadi dengan sedikit sumbangan daripada semua kawasan, daripada PAS wilayah dan PAS Selangor, kita bergabung tenaga dan bergabung tenaga sedarang RM1 dapat kita santuni mereka dengan wadah makan malam. Juga pada penerima dapat menikmati jawatan makanan dengan yang baik dan selesa, dan juga kepada semua pihak PAS kawasan seluruh wilayah dan seluruh Selangor dapat menikmati di antara program ibadah yang kita buat untuk menyantuni warga kota. Mudah-mudahan PAS selalu dikenali dan mudah-mudahan sambutan dari semua rakyat, khususnya yang berada di kota metropolitan Kuala Lumpur. PAS doa.